Perempuan detail, bos lelaki tak detail langsung. Lepas tu semua nak serah kat kita. Okay, kita nak tanyalah pekerja kan. Korang lebih prefer bos lelaki ke ataupun bos perempuan? So, mari kita tanya. Perempuan. Perempuan detail, bos lelaki tak detail langsung. Lepas tu semua nak serah kat kita. Bos lelaki sebab dia tak banyak mula. Saya prefer bos lelaki sebab kebanyakannya bos lelaki dia punya knowledge dia lagi ke depan. Perempuan sebab senang nak bincang. Kalau perempuan ada banyak PL dia lah. Saya boleh kat tak ya? Bagi saya perempuan sebab kalau perempuan ni dia macam dia lemah lembut. Kalau lelaki ni macam dia jadi macam typing nak kerja. Bos lelaki. Sebab sama-sama lelaki. Sebab tu. Habis kalau memang perempuan, memang pilih perempuan. Betul perempuan. Macam tu lah. Kalau lelaki tu macam dia susah nak communicate. Dia macam dia lebih kepada macam macam dia A few minutes later. kita tak banyak bercakap dengan dia. Alhamdulillah, lega dah. Kalau perempuan ni dia cerewet benda yang sikit-sikit. Lelaki dia motor yang benda besar. Apa tak mengaku perempuan cerewet? Tapi kalau saya pun saya tak mengaku. Meanwhile. Tak ada sebab lah sebab Mimi lelaki dengan perempuan tu je. Tak ada sebab. Tak ada. Kalau bos lelaki tu cerewet, so Mimi okey je. Okey. Sebab lelaki. So kalau Mimi perempuan memang pilih bos perempuan lah. Okay. Okey. Okay, akak boleh bagi kata-kata semangat untuk hari pekerja yang mana akan bekerja untuk hari Khamis tu. Ingatlah, bekerja tu satu ibadah, buat betul-betul. InsyaAllah kejayaan pasti akan dapat kepada kita suatu hari nanti. First is niat kena betul. Second, terima kasih for kestabilan kita punya negara. So selamat hari bekerja untuk saya juga dan untuk semua. Kalau korang dapat bos yang bagus, bersyukurlah sebab yang saya dapat ni garang.